Okey, bahagian seterusnya adalah tidak hadir dan gagal semua mata pelajaran. Okey, sini cikgu boleh tengok siapa yang tidak hadir dan gagal semua mata pelajaran berdasarkan peperiksaan. So, yang ni dia lambat sikit nak loading. Nanti dia akan keluar graf. So, cikgu pergi kat bawah. Jadi, kita tengok sini. Murid cicir. Apa maksud murid cicir? Murid yang tidak hadir. Ada seorang yang tidak hadir 8 mata pelajaran sampailah 1 mata pelajaran. Okey, sampailah 1 mata pelajaran. Dan di sini ada murid yang gagal semua mata pelajaran. So, murid yang gagal semua mata pelajaran ni termasuk dia hadir, ada yang tidak hadir tapi dia hadir dan dia hadir tu adalah dia gagal mata pelajaran tu. Okey, so boleh tengok di peperiksaan di sini AR1. So, kita boleh nampak di sini ada scorecard dia. Okey, daripada nanti saya betulkan jumlah calon. Jumlah calon ni ditambah 2 tu. Nanti saya betulkan. Cuma nak ceritanya ada 35 orang yang gagal semua mata pelajaran di AR1. Boleh? Dan inilah senarai nama dia. Sorry yang laju ni.